Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita berada di khairu ayyamid dunia, sebaik-baik hari dalam dunia. Alhamdulillah kita akan bertemu dengan hari Arafah yang baginda Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa satu hari Arafah saja kita dapat kafarah 2 tahun sebelum dan selepas. Cuma timbul soalan tahun ni, perbezaan di antara Arafah, hari Arafah di Arab Saudi, iaitulah pada 9 Zulhijjah, hari Khamis, 5 hari bulan 6 25. Di Malaysia, untuk hari 9 Zulhijjah di Malaysia, iaitulah pada hari Jumaat 6 hari bulan 6. Jadi bagaimana nak puasa? Jawabnya senang je. Puasa hari Khamis di Malaysia atas nama hari Khamis. Kemudian kita puasa hari Jumaat di atas nama hari 9 Zulhijjah. Bermakna tuan-tuan dan puan confirm dapat hari Arafah. Tak ada khilaf, sebarang khilaf. Puasa, jangan tak puasa. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang dijanjikan. Dan juga hari Jumaat, puasa hari Jumaat saja tak elok, kembar dengan Khamis lagi comel. Sekian, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.